Kalau korang jenis selalu rasa kepala berat, leher tegang atau tekanan darah mudah naik, sebenarnya jangan anggap itu perkara biasa. Besar kemungkinan badan korang sedang bagi isyarat yang kesihatan kardiovaskular perlukan lebih perhatian. Bila keadaan ini dibiarkan, macam-macam rutin harian boleh mula terganggu. Bukan setakat kepala rasa tak selesa dan leher jadi keras, badan pun cepat letih. Nak fokus kerja susah, emosi mudah terganggu, malah tidur malam pun tak lena sebab badan rasa tak tenang. Semua ni boleh berlaku apabila tekanan darah tidak terkawal atau badan sentiasa berada dalam keadaan tegang. Sebab tu ramai yang bangun pagi masih rasa penat walaupun dah tidur berjam-jam. Bila keadaan ni berlarutan, memang rasa serba tak kena sepanjang hari. Sebab itu penting untuk kita mula menjaga kesihatan lebih awal. Salah satu ikhtiar yang mudah adalah dengan mengamalkan kapsul ombak damai sebagai sebahagian daripada rutin harian. Ini bukan sekadar kapsul herba biasa. Ombak damai menggabungkan herba dewa lilit, asam Belanda, bawang, minyak zaitun dan biji sadri dalam satu formulasi yang direka untuk menyokong tekanan darah yang sihat, membantu memberi rasa lebih selesa pada bahagian kepala dan leher serta membantu mengurangkan rasa berangin dalam badan. Kalau korang dah lama berdepan dengan kepala berat, leher tegang atau tekanan darah yang mudah naik, inilah masanya untuk mula berikhtiar. Jangan tunggu sampai rutin harian semakin terganggu. Boleh dapatkan di Showcase HQ Belluna Herbs atau tekan link di bawah atau boleh kontak saya di caption sekarang. Lihat sendiri maklumat serta perkongsian pengguna kapsul ombak damai.